Assalamualaikum, this is Aminoah. Hello Aminoah, can you say something? Nak tumbuk siapa? Awak nak tumbuk siapa? Tumbuk pada ke? Hari ni Noah nak pergi tengok kambing akikah. Jom, let's go. Hello, Assalamualaikum. So sekarang kita orang nak pergi tengok kambing akikah Aminoah dekat Bangi Lama. Hai. Hai. So jom, let's go. Kita nak pergi tengok sebelih. Hampa peluh dah walaupun baru keluar rumah. Basuh. Kita nak basuh. Oh, banyak. Ya, ini. Macam suara putih ayah. Lagi. Lentok lah awak ni. Ha? Ada lagi. Tunjuk gambar je. Okay, boleh dah rakam awak. Dekat hai, saya dekat Dekat. Cik. Hai, saya tengah tengok. Cepatlah. Orang sembelih kambing. Dia malu. Assalamualaikum sahabat raya. Hari Raya Haji. So sekarang ni kita orang on the way nak pergi ke Kampung Syahid, Kampung Rajenang. Kita nak pergi tengok kambing, tengok lembu disembelih. Dan hari ni pun kita orang buat majlis akikah untuk Aminoah. By the way, semalam kita orang dah siap-siap sembelih. So hari ni masak saja. So kita orang dah sampai rumah Mak Teh. Let's go. Sekarang dah bawa makhluk baru. Dulu lenggang je. Sekarang bawa baby. Itu yang tutup, panas. Mesti ada rewang-rewang. Sini rewang, motong bawang. Kat bawah tu dah lembu-lembu. Seekor kat situ, seekor kat situ, 2 ekor ni kat bawah. Lembu pertama disembelih. Tempat lagi panas, lagi dia boleh tidur. Selalunya tiap tahun saya akan tolong dia orang potong-potong bawang semua. Tapi tahun ni sebab saya ada baby, so saya pencen lah, kena jaga baby. Sempat makan guys. Tahun sebelum ni tak sempat makan guys. Jaga baby je sekarang. So baby tengah tidur kat tepi, so kita makan dulu. Yang masak untuk lauk kambing kita nanti. So dah siap rempah, tinggal masuk daging aja. Tangan kan. Kata nak baju. Faisal. Tu sana barang. Tak perlu lagi ke? 7 kilo dah. Dah 7 dah nak semua bahagian ambil ke? Nampaknya suami saya dah makin pro potong daging. Makin hebat lah. Boleh dah buat kerja-kerja ni. Alhamdulillah. Dah pro lah. Dah ada lagi 5 ke? Tunjuk sikit kepala. Kepala kambing masuk. Sur. Oh tu yang jadi ke. So, Dah. Ni boleh agak belakang. Ni.
Oh, ramai tolong masakkan kambing. Alhamdulillah. Macam-macam. Oh, gelak-gelak. Yes. Pakai yang tu lah. Ha, senduk lah. Supaya bang, kau nak tengok daging. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat. Oh, lega. Ini tunggu lembut ni? Tunggu lembut. Okay, mantap. Ini dah siap packing. Banyak nak kena packing. Nampak ngah? Boh, lagi sekali boh, angkat boh. Oh. Mak Teh siapkan rempah semalam Siap susu siap. Betul hari ni masuk daging je. Ya, ha, banyak kau daging. Ha tu hadiah besar dapur. Oh tu situ lah. Okey, makanlah. Ada nasi ke? Nak tambah? Hari kambing akikah sudah siap. Tukar masuk, tukar masuk. Masuk. Video. Adilah datang ke kampung saya untuk majlis akikah. Yes. Baru datang ni dua orang ni. Keberapa dah ni? Alah makan yang tu je 3. Tak makan dah kewah, makan berbumbung. Ni selera betul. Sama berjilat-jilat jari. Mana batas tadi? Okay korang, thank you datang. Bye-bye. Okay, nak salam. Salam kebira je. Cium. Thank you. Bye. Thank you korang datang. Lima kelabu nanti aku pinjam kereta dah. Bye-bye. Kalau nak tema hitam, aku ada kereta arus. Dapat. Bye. Aku record ni. Okay, bye. Rena, anak saya tidur dalam ni ke? Siang dia penat. Tidur dalam buayan baru okey. Inilah buayan kita orang dulu-dulu. Dia pakai kain batik. Tidur tadi. Dah. So, dah selesai dah kenduri akikah dengan korban. Keluarga Azim datang juga kan. Acu, Cik Judah, Mak Long. Siapa lagi ya? Acu, Cik Judah, Mak Long. 3 orang. 3 family datang. Tak sempat nak rakam tadi sebab busy duk jaga baby. Thank you family yang datang. So sekarang ni dah habis korban. Masih lagi lepak kat rumah Mak Teh. Sekarang kita nak pergi rumah Mak Long kat tepi tu. Mak Long masak laksa. Mak Long ajak kita orang makan. Jom kita pergi rumah Mak Long. Laksa daripada Mak Long. So that's the end of my vlog. Muka pun dah busuk dah ni. Saya nak tamatkan vlog saya. Okay, thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.